Ustaz nak, ya Allah, tak tahu Ustaz. Ning kepala dengan budak ni. Apa nak jadi dia tahu. Anak kita yang kita komplain tu tuan-tuan, ada orang tuan-tuan, kalau dia dapat anak yang macam yang kita duk komplain tu, dia sujud syukur sebab dia tak ada anak. Tuan-tuan komplain tak? Maklum, komplain tak dapat kecil kat rumah dekat laki kita. Abang ni rumah kita ni lamai, mau tak pernah ada kat depan ni. Abang ni rumah kita ni hangat lah. Tahu tak yang kita duk komplain rumah tu tuan-tuan? Ada orang kalau rumah yang besar lagu tu dia sujud syukur, dia gembira sangat sebab dia langsung tak ada rumah. Tu baju yang kita duk komplain tu. Tu kenderaan yang kita ada tu. Yang duk berasa macam Allah, sat-sat ni rosak tani Allah, sat-sat dia bunyi tani Allah. Bila lah nak boleh tukar baru tak tahu. Tahu tak tu kenderaan kita ada tu. Ada orang tuan-tuan, bukan cerita kereta, motor pun tak ada. Bukan cerita motor, gerek pun tak ada. Stop komplain. Berhenti komplain. Belajar buat apa? Syukur.